Satu, dua, tiga. Haus minum air gas. Tiga ya. Ni dah kita orang punya apartment. Tengok behind the scene. Jadi kat kedai mahir. Jangan cakap kampung. I love your outfit. You look amazing. Oh, nampak asap lah. Kita Tengok sini. Sejuk. Sedap weh. Macam kat Malaysia punya apa tu? tengok. The view. Guess what guys? Haus minum air gas. Cerita dia macam mana Man? Apa? Cerita dia macam mana Man? Kita orang cari yang paling murah dan nak air yang sejuk. Tok ni. Nak Dah lah tak ada bahasa Inggeris. Mana kita nak tahu? Mak Atik tu pun tak cakap English. Yang lama-lama tu nak padam lah. Sebab kita dah settle dah semua. Boleh padam. Bukan ke kalau kita dah bayar dia memang dah tak ada? Dia settle up. Saya tak update lagi. Oh. Saya malas lah. Baik. Settle up. Ha? Ni suasana airport Budapest. Korang Tak suka. kan kita tunggu apa sebenarnya ni? Jom. Rehat dulu lah. Saya akan ajar you guys juga macam mana untuk macam mana perjalanan kita orang Budapest ni. Keluar daripada airport, cari benda alah ni. Oi. Benda nak jatuh. Cari benda ni untuk kalau nak naik bas beli tiket bas. Oh, Allahu Akbar. Sorry guys, nak terjatuh lagi. Tak sempat nak tunjuk tapi korang boleh pilih bahasa. Lepas tu apa tu? Lepas tu Korang pandai-pandai lah buat sendiri. Tekan-tekan je. bayar dah siap. Orang daripada awak. Ha? Cuk. tu besar. Kita orang tengah cakap pasal orang yang beli air Evian botol besar. Hidung merah ni. Aku ke halaman ni. Billie Eilish. Oh tu. Billie Eilish. Tak baik. Awak ni cakap pasal orang je. Macam mana ni? Bini bilik. Weh, dah ada double chin. Pakai dagu. Ya, kita orang dah dalam bas Hungary. Lapar lah. Dah balik masak. Tak, masa kita Hungary. Kita buat joke. Korang nak buka tingkap panas ni. Agaklah. Kita rasa Indo tak payah pun buat Pasang apa-apa. heater. Pasang heater, ya. Sebab baju dah tebal. So, bila masuk Indo dia macam tak rasa pun kesejukan. Kecuali kalau memang yang sehari teruk-teruk tu. Betul. Ataupun tempat yang tak ramai orang. Tempat yang ramai orang tak function pun weh. Lemah dah kaki. Tadi Nurin jatuh. Dia ni memang memalukan negara. Agama dan bangsa tak ada gerak. Malukan negara je. Alamak, tu salah cakap. Setiap sudut cantik. Setiap sudut cantik. Dia boleh rasa. Suhu dia biasa je. Macam kat Jordan je. Kita dah biasa dengan sesejuk-sejuk macam ni. Oi, kejap aku ingat anjing. Memang anjing lah. Aku dah trauma ni. Okey lah, kami nak bersusah payah dulu. Kita orang baru tahu yang ni walking lane, yang ni cycle lane. Tadi kena tahu dengan pakcik tu sebab kita orang jalan kat sini. Cheers. Ain. Kak, you okay? Iman, awak
awak lari tu kita tengah rakam tau. Nampak macam London lah kat sini. Ya, cantik kan? Macam London ni. Miss London. Kalau aku letak London ni, diorang percaya ni. Cycling lane. Sekarang ni kita orang dah masuk. Tapi macam tak tahu masuk bangunan lah. Tapi macam tak tahu macam mana nak masuk bilik Mana weh? sekarang ni. Seperti dia ya. Yelah. Reality kita. Betul. Lain-lain bila DIY kan. DIY. Kita orang? Kita pula bajet student. Bajet student pula tu. Kalau bajet tak student, okey. Semua negara best. Ya. Yang kita orang tak faham sekarang ni. Kita orang nak tahu macam mana nak masuk apartmen kita orang. Masuk bilik. Oh ya, dia message. Pegang air. Dah pening dah weh sebab tak makan. Sian ni man. Makan dah dulu guys. Makan Okay, hasil. Mai cantik. Hasil. Walaupun luar dia macam Apa? Depan ni ada meja. Sini dapur. Nak sikit. Lepas tu Tak sabarnya. dia kata nak minum air, minum ikut sinki ni. Okey. Okay. Ada oven. Oh, peti ais. microwave model. Mantap. Sok dulu. Harga dia sangat berpatutan. Berapa sikit? Dia punya murah tu sebab susah nak cari je. Sabar, itulah. So, Sebab pintu dia tak ada buka. Dia luar. dia memang minum air singki. Nampak macam hina tapi Nampak macam ini tapi memang itu dia. Masuk terus dapur. It's okay. Comel. Sini ada meja belajar. Ruang TV. Ain dia suka belajar dalam kalangan kita. Ni bilik satu. Ni bilik satu. Tak ada aircon. Oh, tandas dia luas juga. Bilik sebelah pula. aku nak pilih ni. Weh, bapak luas weh. Tandas dia luas gila weh. Kayaknya sebenarnya kita punya room 2. Nampak tak? Gila. Hai. Sini. Ada hair dryer. Yeay. Ada mesin basuh. Oh! Kita boleh buat video macam Oh my god. macam Oh my god. Excited banget. apa? Kita boleh buat tak video boleh sama-sama. Wah. Tengok Okay. Hilangkan penat. Okay. Mana pintu tengah? Bilik ni bolehlah hilangkan penat. Kiri Padori. Pakcik dah main. Ni bilik saya dengan Nurin. Baiklah. Oh, lampu dia malap je. Pakcik tu dah tua dah. Kesian lah. Siapa yang uruskan? Pula. So excited. Tak nampak korang. Hungry. Ni dah kita orang punya apartment. Paranormal. Ada lampu. Alah, siapa buka lampu tu? Baru nak acah-acah parah. Inilah kita orang punya apartment. Memang satu ni je pintu dia annoying lah pintu. Macam mana tu? Ni tekan tu. Kalau kat depan saya sekejap aku try keluar. Kau try. Nah, ni kunci. Kunci Macam mana nak try? Iman cuba keluar. Iman dia tahu. Okay. Aku tak tahu. Try. Wih, cantiknya Budapest ya. So excited guys. Excited ke Ain? Excited sangat-sangat. Excited nak makan sebenarnya. Lapar. Ya. Boleh? Tak ada. Boleh. Pakcik tu yang tak tahu. Yeay. Nah, Ya Allah. Cantiknya. Cantik. Masya Allah. Cantiknya malam-malam. Budapest vibe dia oren-oren lah. pasal lampu oren. Alamak, kenapa? Ewa. Sorry lah. Sorry lah tersuluh muka Iman. Macam FB. Kita nak cari makan.
Mungkin. Awak pun cantik. Resolusi Exposure plus. Ni suasana dia kan. So pretty. So pretty. Tu salji. Salji. Kalau korang nak tahu lah, ni salji yang dah dibiarkan terbiar. Tengok behind the scene. Belum pergi makan, behind the scenes pergi makan. Kita lagi makan. Lagi makan. Makan. Ni tak tahulah church apa. I don't know. Guys, look at. Kan cantik kan? Tengok apa kita orang jumpa. Kita orang jumpa church. Macam tak pernah jumpa church. Tapi church ni cantik kat malam-malam. Cantik kan? Tu masing-masing menangkap gambar. Dan orang yang dari tadi nak makan pun terlupa nak makan. Look at at our makeup. Bapak gelap. Biasa je. Biasa je. Sebab tak nampak sangat macam pakai makeup pun. Ni kita tengah duduk kat bench yang ada dekat depan church tu. Tunggu diorang tangkap gambar. Ya. I feel so pretty this night. Nak makan. Dekat kedai. Cakap Perak. Dekat kedai. Jadi Perak apa Kedai. Kedai mahir. Makan. Kita ni kat kedai Makan je, mahir. kalau Jangan makan cakap kampung. Kalau Johor. Jangan Sedang. lupa flash. Makan dia pula tu. Sedap ni rasa macam nak. Siapa yang masak ni? Ini boleh. Budak-budak ni nak makan apa ni? Pakcik. Yang penting nasi sampai. Sedap rasa dia. Sedap sangat. Cantik kan? Ke Fisherman Destina kan? Cantik sangat malam-malam. Ini apa? Inilah. Mana? Ni apa? Ni ke Parliament. Parliament tu kan? Tu Buddha Castle. Oh, ya ke? Kuit. Susah. Tu Ini betul-betul kota romantis. Kota romantis. Sumpah. Tunggu dulu. Nak tengok jambatan tu ke? Parliament malam ni Parliament. Sebab esok pagi kita nak tengok malam Parliament. Okey, Sana. Kita orang nak pergi Parliament. Malam ni kita nak tengok malam ni kita nak pergi Parliament sebab nak tengok vibe malam tu. Lepas tu esok kita orang akan check out pagi. So kita akan jalan pagi. So tak dapat nak tengok lampu-lampu macam ni. Berapa bas? Bas pukul apa? Tak ingat. Malam. Tengok berapa. Malam. Tapi sumpah mesti penat gila sebab jam-jam dalam bas tu. Tu Lepas satu tu- lagi pagi tu kita masih tak duduk apartment. Kita macam kena berjalan. Tak ada tempat rehat lah. Kat sini dia tak ada surau ke masjid. Ya. Toilet. Jalan je lah. Agak sejuk lah sekarang sebenarnya. Kaki kita sejuk. Tak bagus kita balik. Tak. Kaki peha ke buku lali. Walaupun saya dah pakai seluar inner yang tebal untuk syita tu. Ni ke? Hello? Kita orang tak tahu apa rupa bentuk-bentuk benda tu. Kan? Tapi 700 Tu ke? Tidak. Tu apa Sama. Kita tak rasa kena lintas Saya rasa jambatan. yang tu belah belakang ni belah dekat dia. Lenguh Yeay, kita dah sampai. Dah nak sampai ke? 300 meter lagi. 700 meter lagi.
Stay tune. Cantik. Tengok dengan mata sendiri cantik guys benda tu. Ya Allah cantiknya. Tapi kamera Macam kan? Macam fairy tale. Tapi kamera tak mampu nak tangkap benda Allah ni. Pemandangan cantik ni. Serius cantik. Kita harus sampai macam jalan-jalan apa benda tu, lepas kita harus stop tangan bam. Ter-amaze. Dalam kamera macam tak terlalu kuning. You rasa di sini tak sampai lagi kat parlimen. Sebab dia terlalu cantik. Cantiknya lah. Tempat ni macam Mak kata Ain tak, macam dah memang ada filter kat sini. Literally. Macam kat tempat ni semua dah di-scamkan. Ya. Cakap-cakap apa-apa guys. Ini hotel ni mesti satu malam mahu beribu-ribu duit. Beribu-ribu. Tak tahu tengok dalam bil. Bestnya jadi orang kaya. Bestnya kalau kita boleh berbasikal kat sini. Ya Allah, semoga Ya Allah. kami berpeluang. Dalam depan ni je. Lepas tu tak ramai orang kat sini guys. Tak ramai orang. Sekarang pukul berapa? Walaupun pening-pening nak sampai sini. Tapi dia macam worth it sangat sebab cantik. Hilang pening. Nak buat yang macam satu muka kita, satu lagi beg kita. Macam Apa? Kalau dia gerak, kejar paling kasut. paling beg. Curi. Takut. Ada tapi saya tak dah cantik tak? Ada trend cantik-cantik. Cepat. Okay, Sita balik. Kepala. Masuk ke nampak ke? Takutnya ada orang mabuk dekat belakang. Ya, banyak pula orang mabuk. Dia dekat ni. Aku takut. Tak, dia dah jauh sikit. Nampak air ke? Nampak? Nak try ikat tapi tak payah. Takut lah. Kat sana lah. Lama dekat tempat yang cantik sikit je. Boleh cantik sangat lagi. Sebab memang dah cantik. Cuba jangan jatuh dalam sehari tu. Kan nak naik boat. Cantiknya tak tipu. Worth it. Saya rasa memang worth it datang sini. Tengok ni belakang saya. Sangat cantik, Masya Allah. Nak buat video ni. Belah sana pun nampak tak ada macam castle gitu. Ni. Tadi kita tak tengah pakai flash selfie. Lepas tu tiba ada orang tegur, sorry, but I love your outfit, you look amazing. Blushing man. Banyak lah dia. Cantik lah sini. Cantik gila, cantik doa. Tak pergi depan tu lagi. Depan tu Ya. cantik gila. Oh tu yang kuda tu. Jom. Okay guys. Mana tempat panjang tu ya? Itu kan seberang weh, jauh lagi dari sini. Oh. Kiranya Apa ni? Ha? Mana navigator? Mana Yang I seberang love tu. Dia kena seberang sungai. Saya rasa memang kena melintas Danube Bridge tu. ni depan ni belakang. Kiasa ni belakang lah. Nak pergi sana tak? Tengok depan dulu lepas kita lintas. Okay. Tu kat mana? Kalau nak tag pun nak tag apa ni? Famous branch. Video boleh je. Nanti Nurin edit video. Gayat weh. Cantiknya. Kau cakap tangan kemas
gayet. Banyak kasut. Banyak kasut-kasut macam ni. Kasut besi kan? Biasa. Tak estetik lah kota ni. Estetik. Sejuk gila tangan sampai macam sakit jari-jari ni nak pegang kamera untuk vlog. Cuba tarik Ina sampai tutup jari. Okay, nanti. Saya lupa macam bila nak cakap kan. Lepas tu ada orang ni mesti tak ingat nak cakap apa. Okay, so kita orang lintas. Sekarang kita orang tengah melintas jambatan Danube Bridge. Bersama Imam, bersama Dini, bersama Ain. Ain di mana? Ain di belakang. Oh, tengoknya. Wow, bestnya. Kita rasa kaki kita dah terlalu ke belakang sampai rasa angin kat telinga. Ya, tengoklah tu. Ada orang dating berdua dalam tu. Dalam balon, Mat. Dia dating. Saya nak effort macam ni. Siapa nak melamar saya, tolong melamar kat situ. Take note guys, take note. Take note. Tolong viralkan. Viralkan. Awet. Tengok sini. Jangan salah habis sebab dia sejuk. Saya tukar gaya muffler sebab scarf saya dah ke belakang sampai angin masuk telinga, so saya terpaksa tutup telinga. Sejuknya. Sejuk kan? Sebab aku tak rasa Cucuk. Tangan aku sejuk. Sejuk. ni dah sweater. Cucuk. Merah dah tangan. Kita cuba sesi. Ya. Pegang tangan saya panas. Saya nak pegang. Panas dia nak pegang. Sudah faham. Tadi sudah faham kan? Kenapa tangan kau sejuk? Ya sejuk. Di ni ada tiga orang nak pegang tangan. Bawah ni tak apa. Oh, betul lah. Tengok kita orang jalan nak pergi ke bench Ain. Nama bench tu bench Ain. Tinggi kan dari yang kecil tu. Macam kita orang ni. Ni siapa? Ain dah dah sampai bench. Mana? Ni. Oh, tu. Macam kita orang tadi. Lol. Dah nak sampai bench Ain. Bench Ain. Let's go. Ain excited. Fresh London. Miss London excited. Sejuknya telinga aku. Rasa macam dah tak pakai scarf dah ni. Mana dia orang kau blok? Yeay. Tak sebab lighting ni cantik. Tak sangka kita dah dekat sini. Rasanya baru tadi kita risaukan beg muat ke tak. Oi. Beg kita orang lebih kg. Lebih 4 kg pula tu. Dini lebih 4 kg. Kita lebih 3 kg. Sebaik macam terbaik. Pakcik Dia dah tahu kita dalam. Semoga pakcik dapat datang sini dengan satu keluarga pakcik dapat naik boat ni free. Amin. Pakcik tu muka macam pakcik bas yang bau busuk tu kan. Kita teringat juga. Dia ni kan seorang dia je. Ain kat belakang tu. Oh, nampak asap lah. Kita rasa kita akan Rakam ke? Dia nak sampai. kita rasa kita akan forever excited bila mulut keluar asap. Kita semua comel. Gigi Yomi. Kita semua comel guys. Oh, bench macam tu lah kan? Tapi depan betul-betul depan tu kain. Betul. Kena depan betul. Simetri dengan Simetri, dia nak yang simetri. rasa tentang sejajar dengan
Dia dah makan sedap. Lepas tu dekat every spot kita orang jalan, kita orang berhenti nak gambar. Padahal tu bukan yang macam main. Faham tak? Yang macam dekat tengah-tengah ke apa yang kat TikTok ni macam sikit-sikit je pun dah tak gambar. Sebab negara ni estetik. Sila sejuk. My hand is beku. Tangan diri panas. It's just a prison. Betul? Nak pegang ke? Itu lagu kat Hastad nanti. Nanti kita harus sama nyanyi dekat Hastad. Ni kena buat trend tu yang macam Nurin rasa nak tengok Frozen lah. Lepas tu macam Nanti kita orang buat trend. Korang kena support tau. 30 subscriber ku. Saya termasuk tu. Yeah, Iman termasuk. Saya Yeah. Tak ada orang tak ada belakang kan. Kita tak ada orang nak rakam kita. Macam ni je kita. Pegang macam ni. aduh, kena beli drone pula. Drone. Kena hire videographer khas. Padahal 30 orang subscriber. Aduh. Sen Tak apa, 30,000 tu 30? 30. Apa dah cakap ni sebenarnya? Lepas ni 30,000 pula. Lepas ni 30,000 pula. By the way, ni adalah amaran keras. Yang lelaki jangan tengok video ni. Saya marah. Aku marah. Tak halal kan? Tak halal kan? Aku marah. Video ni untuk kenang-kenangan sahaja, ya. Lelaki jangan tengok, jaga mata. Tutup ya. Sebab kita suruh ikat tangan semua orang sama-sama. Bisa tak bawa air. Jadi kesitu nak bawa air. Kan? Comelnya kita semua pegang tangan. Sejuk. Sejuk. Tangan sejuk. Tangan sejuk. Cantik gila korang. Tolonglah dalam kamera tak selawar depan mata. Tolonglah datang. Selain Kapadokia, tolong datang Budapest. The man who can remove. Kejap lagi lampu mati. Ya Allah, bekul tangan aku. Dah mati. Mana boleh tahu paranormal ni nak masuk ke bilik kita orang. Kat luar dia buruk. Kat luar buruk. Kat dalam serius macam paranormal sangat. Scary kan? Patutlah duduk sini cepat habis. Tengoklah dia ada sekali. Saya pijak kaki awak ke? Tak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tengok dalam imut. Dalam imut. Tak ada selamat juga. Day 2 in Budapest. Budapest. Ya. Yeah. Day 2 in Budapest. Kita orang jalan-jalan je dulu. Macam makan angin pagi. Makan angin pagi. Segarnya Iman. Kita rasa sangat fluffy hari ni. Ya, Iman sangat fluffy. She looks amazing. Baik. Jumpa kedai souvenir. Comel. Kiri peduli. Satu ni harga dia RM14.82. Kita tak? Yang ni. Oh, yang tu Ini atas. RM8. Ini RM8. Ni dah RM8. Sekeliling area hotel kita orang. Ni church. Oh, kena buka data roaming baru boleh. Tu kita kata semalam dia masuk bila kita buka data roaming. Siang-siang dia macam berangin lah, sejuk lah.
Malam terus cantik dah. Saya beli Pin. Ni hasil yang diorang dapat. Tunjuk hasil korang. 8 euro. 41 ringgit 97 Kan. Ada kat attraction. Postcard? Ya. Saya suka saya simpan postcard. Kan? Go, kita nak pergi makan chimney. Tahu tak semalam kita tengah duduk depan budak bukan budak KSL. Apa parlimen tu yang menghadap tu. Lepas tu ada orang British datang kat kita. Dia cakap, "Can you take picture of us?" Wow. Insecure ni. Excuse me. Can you take the picture of us? Lepas tu kita macam boleh. Lepas tu kita pun nak tangkap gambar tu kan. 1, 2, 3. Insecure gila. Bunyi macam apa je English. So pretty. Sebab diorang kan English macam mahal gitu kan. Kita duk 3. Kita English Melayu. Ya. 1, 2, 3. 1. Chimney cake shop tapi tak halal. Kek dia je halal, kek kosong tu je halal. Banyak yang chimney je. Ini Harga satu berapa? 3,500, 3,000. Yang biasa 3,000 lah. Hoof. Ya. Dia kata kek tu je. cinnamon mesti sedap juga. Menarik tau. Rasa kayu Ada tweet. Tapi tak kek dia je halal. Kek ni. Tapi topping tak ada. Tak bunyi loceng church. Sebab hari ni hari Ahad. Orang solat. Orang semayang church. Pergi side Buddha side. Dan sepatutnya kan kita orang nak kena check out. Tapi macam owner hotel ni tak buat apa-apa pun. Dia tak kisah pun. Semoga dia tak kisah dah sampai kita pergi bas. Disuruh dia minta banyak. Pakcik kan kena datang. Tahu tak kat sini tak ada lobby. Kita tak tahu pakcik kat mana. Ni bekal mentai, nasi dan tuna. Tak tahu lah. Kita lain. Ni nasi dan Maggi. Nasi Maggi. Kita nak tunjuk apa orang panggil side luar Airbnb kita orang. Dia mesti ada kunci. Nak kemas bilik. Lauren kemas tu. Ceketuk. Kata. Ni kunci. Hello, we want to check out. Yeah. Bag? Yes. I'm going clearing. Can we leave our bag here? Bag? Bagage? Tu guys, Iman kata macam syaitan. Ada orang baru. Kita nak pergi situ. Rasanya itu Fisherman. Dah. Dia tengah healing. Cantiknya sini. Wait, fit check. Sama macam dia semalam, seluar je lain. Hari ni sama dengan Didi. Yes, terkepah hari ni. Oreo. Dia macam ni. Kita siap satu video macam 1, 2 macam ni. 1, 2, 3 macam Oh. Sikit bagi kita masuk. Nanti kita buat transition kita. Oh, macam. Oh, macam ni. Awak tangan macam ni. Macam tu. Awak macam ni. Macam ni. Tak macam ni. Lepas bagi lepas 3. 1, 2, 3. Macam tu.
Saya kena buat di satu. Ya. 1, 2, 3. 3. Hotel kita orang sebelah PES. So, Buddha PES. Jadilah Buddha PES. Di bridge ni Danube Chain apa? Danube Chain Bridge, ya. Dia macam menghubungkan antara Buddha side dan PES side. Tapi ada lagi bridge belah sana dengan belah sana tak tahu apa nama. Ya. Ya, betul seru. Tapi bridge ni dia ada lain. Yes. Naik tangga ni sepanjang itu ke sana. Apa? Kalau bukan waktu winter seksi-seksi. Ya, betul. Kita dah sampai atas daripada bawah sana tadi. Kita dah sampai atas. Okey. Macam tu. Cantik kan? Masuk dalam tu. Yang orang kata. Kalau nak masuk. Oh, National Gallery lah. Cantiknya macam golden hour walaupun baru siang lagi. Kalau dia buat air terjun ni cantik kan? Oh. Siapa? Siapa seksi? Siapa seksi? Astagfirullah. Mesti tak pakai seluar je. Macam kita habis biji. Macam apa? Ada lagi sikit. Ni. Itu sejarah dia. Oh, ini kat house. Kat house. Oh, dah bau. Awak punya. Terima kasih. Nah, dalam berdiri saya tak sesuai. Kesini sikit. Nurin dah ke bulu dah ni. Tak nampak awak. Nurin dah ke bulu. Malulah sikit tapi biar. Ni tisu apa ni? Awak bagi tadi sekali dengan. Umur kan lah. Wah, dekat kering. Alamak, stok kacap. Stok kacap. Kita lupa makan, nak makan. Bismillah. Jom kita review. Wah, nampak orang pakai tudung. Akhirnya. Guys, kan? Bau tak? Oh. Oh my god. Boleh tak? Tak kasi cakap macam tak boleh punya apa tu? Buat apa tak? Boleh dia tak kasi. Dia boleh. Dia level je. Kita ni kelas student. Time pening, time semua dah tak larat baru cari makan. Alhamdulillah. Apa lagi yang aku suka? Sedapnya. Sebab lapar sangat. Sorry. Harap banyak-banyak ke? Tak ada.
Çok da Hoşuna gitti. Hoşuma gitti. Mana? Cantiknya. ada orang. The view. Kira mau, betul juga.